Regimen Semboyan Diraja, RSD. Regimen Semboyan Diraja bermula pada tahun 1949 dengan penubuhan Communication Stroke di Pusat Latihan Regimen Askar Melayu Diraja di Port Dickson, Negeri Sembilan. Pasukan ini terdiri daripada juru-radio dari Pelatun Semboyan Batalion Pertama, Kedua dan Ketiga Regimen Askar Melayu Diraja. Pada awal tahun 1952, pasukan ini dinaik taraf menjadi Federation Signal Squadron yang bertanggungjawab menyediakan komunikasi kepada semua unit Regimen Askar Melayu Diraja. Dengan penubuhan Federation Army Brigadier pada tahun yang sama, Federation Brigadier Signals Squadron ditubuhkan dan kemudiannya dikenali sebagai Malaysian Signals Regiment. Pada 6 Jun 1992, sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan dan kesetiaan kepada raja dan negara, regimen ini dianugerahkan gelaran Diraja dan dikenali sebagai Regimen Semboyan Diraja. Regimen Semboyan Diraja berperanan sebagai regimen bantuan tempoh yang bertanggungjawab dalam menyediakan dan menyelenggara sistem komunikasi untuk perintah dan kawalan di semua peringkat pemerintahan Tentera Darat Malaysia, menyediakan bantuan peperangan elektronik dan sistem amaran awal kepada Tentera Darat Malaysia, merancang, mengurus dan menyelenggara sistem informasi dan teknologi multimedia bagi memastikan kelancaran fungsi kawalan dan pemerintahan. Sepanjang sejarahnya, Regimen Semboyan Diraja telah terlibat dalam pelbagai operasi penting, termasuk Darurat Malaya 1948-1960 menyediakan komunikasi kepada pasukan yang terlibat dalam operasi menentang pemberontakan komunis. Konfrontasi Malaysia-Indonesia 1963-1966 menyokong operasi pertahanan sempadan dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif. Operasi-operasi ketenteraan semasa dan luar negara terlibat dalam pelbagai misi pengaman dan bantuan kemanusiaan di bawah panji PBB dan ASEAN. Regimen Semboyan Diraja terdiri daripada beberapa batalion dan unit sokongan yang tersebar di seluruh negara. Regimen Semboyan Diraja terus komited dalam mempertingkatkan keupayaan teknologi komunikasi dan informasi sejajar dengan perkembangan semasa, memastikan Tentera Darat Malaysia kekal cemerlang dan relevan dalam menghadapi cabaran masa kini. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, like dan share.